agak-agak orang bank juga ke yang balas bid tu? Masya Allah tabarakallah. Ini berikutan kepada posting saya di mana saya ajar tim kita, tim Dr. Wani Gold cover rumah lelong 1 Malaysia. Jadi mana-mana rumah yang you all nak beli, cincok dan bagi kepada kita. Wasabi di profile picture ada. Nah, okay, so sebenarnya kalau nak ikutkanlah zaman dulu, sebab saya dah ikut mak ayah saya pergi bidding property ni daripada umur saya 18 tahun. That's why kalau orang nak tanya macam mana Dr. Wani banyak knowledge mengenai property lelong ni, sebab tu daripada kecil lagi dah start follow ibu baba pergi bid property. Zaman dulu, yes guys, maksudnya zaman dulu kita physical. Bila physical kita nampak orang-orang tu ulat-ulat, kita panggil ulat-ulat tau. Memang saya banyaklah pengalaman ni. Ada tu pernah sekali tu kalau ada 3 je dalam satu rumah tu, ada 3 orang je yang nak masuk bid. Jadi ulat-ulat ni, ejen-ejen ni lah, dia orang akan bincang sama dia orang dekat luar, kat luar lah, selalu buat kat court kan. Jadi kat luar court, siapa yang bagi duit paling tinggi, dia lah yang dapat. Macam tu kita settlekan luar court lah. Sebab maksudnya macam ni kalau rumah tu konon lah, rumah tu 300,000, kenaikan increment 4,000. Kalau dah 3 kali angkat, dah 4, 8, 12,000. Dah 412,000. Jadi kalau settle luar mahkamah, jadi kata, okay, siapa paling tinggi? Boleh lah, I boleh bagi 5,000. So 5,000 bahagilah dengan 2 orang. So seorang dapat 2,500, seorang dapat 2,500. Jadi orang yang betul-betul nak rumah tu yang dapat. Orang yang lagi 2 tu jangan angkat tangan. So dia tak angkat tangan lah sampai habis mahkamah. Memang confirm yang A ni contohnya menang. Jadi kat luar mahkamah terus back in. Macam tu tau ulat-ulat. Itu macam tu dulu. Tapi bukan nak kata yang orang bank ni bukan orang bank. Dia salah faham. Ini pengalaman tau. Ini pengalaman. Saya masih muda waktu ketika itu. Dan sekarang ni kalau saya cerita balik, orang tak percaya. Sebab sekarang ni bidding adalah online. Jadi orang cakap, biar betul zaman tu macam tu. Ya, betul. Dan kalau saya pergi bidding online pun saya adalah orang yang termuda lah. Orang yang termuda yang boleh bawa klien-klien online. Sebabnya saya, tim Dr. Wani Gold cover rumah lelong 1 Malaysia. Sekarang ni tak ada dah. Orang bank ke, orang ulat-ulat ke yang nak kacau bid tu tak boleh. Sebab online. Kita tak kenal siapa yang lawan dengan kita. On the day tu baru kita tahu siapa, berapa orang yang kita lawan. Contoh ada rumah yang property, kedai yang kita orang nak beli hari tu, harga dia 300,000, market value dalam 600 lebih. Punyalah ramai, lebih 20 orang yang masuk bid. Jadi kita dah, sekarang ni kalau online memang best lah. Rumah lelong kalau online memang best. Lebih telus. Maksudnya kalau ada seorang je bidder, dia lah dapat reserve price. Tapi kalau ramai bidder, beramai-ramai bid, memang beramai-ramai lah menaikkan harga rumah tersebut. Nampak tak kat situ? Itu antara pros and cons rumah lelong. Macam mana pun, kenapa nak beli rumah baru? Padahal rumah lelong, rumah way below market value sangat-sangat banyak. Jom join Circle Dr. Wani Gold. Saya ajar macam mana nak kaya dengan property, macam mana nak kaya dengan emas. Jom join Circle Dr. Wani Gold sekarang.